masak apa tu? Hari ni kita masak asam pedas ikan tenggiri yang rasa masam, pedas, yang rasa pekat, secukup rasa, yang paling penting sekali sedap bila kita makan. So mula-mula kita sangai dulu jintan manis, jintan putih, ketumbar, lada hitam. Sangaikan tanpa minyak sampai dia naik bau. Lepas tu kita kisarkan dia sampai dia lumat dan kita ketepikan dia. Lepas tu boleh kita kisarkan bawang besar, masukkan bawang putih, halia, masukkan kunyit, masukkan cili kering mengikut kepedasan. Lepas tu kita masukkan air dan kita kisarkan dia sampailah dia lumat. Lepas tu kita boleh panaskan minyak, tumiskan bawang besar yang sudah dimayam, tumiskan sampailah dia naik bau dan layu. Lepas tu kita masukkan bawang putih, tumiskan dia seketika. Masukkan daun lima purut, buang urat dia, tumiskan sampai dia naik bau. Lepas tu kita boleh masukkan bahan pisang tadi, masukkan belacan bakar, tumiskan sekejap sampailah dia naik bau. Lepas tu kita masukkan rempah yang kita kisar tadi, sambung tumis sampailah dia pecah minyak. Dah betul pecah minyak, kita masukkan air asam jawa, masukkan bunga kantan, daun kesum, masakkan seketika sampailah dia sebati dan naik bau. Masukkan air ikut sukatan masing-masing. Masakkan sampailah dia mendidih. Lepas tu kita boleh masukkan ikan tenggiri yang sudah dibasuh. Lepas tu kita masukkan bendi, rasakan dengan garam, tambahkan sedikit air sampai ikan tu tenggelam. Kacaukan seketika dan masakkan sampai ikan tu separuh masak. Lepas tu kita boleh masukkan tomato dan kacaukan sekejap dan sambung masak. Bila ikan dah masak, sayur pun semua dah lembut, rasa pun dah balance, bolehlah angkat dan kita hidangkan. Asam pedas ni kalau makan tak bertambah tak sah. Kerana pula makan dengan nasi yang panas bersama salad atau ulam-ulaman, sambal belacan, rasa manis yang datang pada isi ikan tu sedap weh. Jom makan.